Okay guys, dekat depan ni jalan gelap nampak tak? Jalan ni gelap gila. Okay, aku buka lampu besar. Okay guys, so sekarang aku ada dekat Tol EKV Ampang Right, so aku nak tunjuk kat korang lampu Honda XADV 750 V3. Nampak lampu depan dia menggunakan LED. Memang sangat cantik. Oh, nampak lawa, garang guys, garang. Okay, kita tengok lampu belakang dia. Okay, lampu belakang dia pun menggunakan LED lah. Dekat bawah nombor plate pun ada lampu juga. Nice, very nice, lawa. Okay, so dekat depan ni jalan gelap tau. Aku akan tunjuk kat korang macam mana terang lampunya ni. Okay, by the way kita tengok dari sini. Ini lampu biasa, aku high beam, nampak? Bila high beam kat sini keluar lampu besar dia. Sini pun ada, nampak? Alright, so kita try lah. Kita tengok macam mana dia punya lampu dia dalam keadaan gelap dekat highway depan tu. Okay, by the way ni pun dah cukup terang dah. Korang nampak lah tu. Dekat sembok depan lorong kenderaan berat tu, itu pun dah cukup terang dah. Okay, so kita try lah. By the way untuk motor ni minta maaf lah, agak kotor sikit sebab tadi kita masuk jalan kampung. Right, jom let's go, kita try. Lalu jalan ni kan, dia memang syok tau. Cumanya kalau korang sorang-sorang malam-malam macam ni, dia agak seram jugalah sebab jalan dia gelap. Dan cuaca dia dekat sini pun sejuk. Serius, memang sejuk. Kalau lalu waktu pagi, berkabus kan. Dekat sebelah kiri aku ni, bawah ni sungai. Apa nama tempat dia, Allah, aku lupa pula nama tempat dia lah. Tapi bawah ni semua sungai lah. So that's why dia agak sejuk kalau pada waktu pagi dan waktu malam macam ni. Kalau nasib baik lah, tengah malam sikit, sini berkabus. Dia macam gitu lah. Okay, so untuk jalan ni, dia sebenarnya adalah shortcut lah daripada Semenyih untuk pergi ke KL. Daripada Semenyih, daripada tol Sungai Long lah saya cakap, sampai tol EKVE ni, daripada tol Sungai Long sampai ke persimpangan Ampang Park. Aku pernah dapat 20 minit ke 25 minit. Macam itulah. So memang agak cepat. Itu naik Kapcai tu. Aku naik RS lah yang tak berapa nak laju sangat. Boleh dapat 20 ke 25 minit. So kalau yang drive bawa laju tu kan, memang boleh dapat lagi cepat lah. Sebabnya highway ni kosong. Highway ni tak banyak kereta. Cuma kalau kau drive, dia mahal lah. Tol dia mahal, RM6 kalau tak silap aku tol dia ni. Daripada Sungai Long sampai EKV Ampang ni, kalau tak silap lah. Seleko ni aku paling gayat tu. Seleko ni kan sebenarnya kalau kurang hebat lah, dia best lah, best. Tapi aku lalu sini sentiasa gayat. Aku naik motor kecil pun aku gayat. Aku tak tahu lah, mungkin sebab Seleko tajam sangat ke. Tapi tak adalah tajam sangat Seleko tu. Mungkin akulah yang tak power. Okay, sini masih okey, ada lampu. Kita tengok dekat depan tu, kawasan gelap. Macam mana dia punya lampu motor ni. Okay guys, dekat depan ni jalan gelap nampak tak? Jalan ni gelap gila. Okay, aku buka lampu besar. Ini lampu besar, ini lampu kecil. Okay, bagi aku okey lah. Lampu dia tak gelap sangat. Nak kata terang pun memang standard macam inilah. Tapi kalau tengok daripada segi wide dia agak luas, nampak kiri kanan dia ni. Lampu dia boleh sampai divider kiri kanan. Aku ikut line tengah-tengah ni, line putus-putus aku ikut ni, lampu dia boleh sampai kat divider kiri kanan. So okey lah lampu dia. Kalau kita buka lampu besar, lagi jauh, nampak tu. So lampu dia memang terang. Kalau korang nak bawa masuk hutan ke kan, mana tahu nak pergi adventure, nak camp dalam hutan ke, jangan risau gelap lah, lampu dia memang terang. Kalau nak ride waktu malam, tu namanya highway kat Malaysia ni kan, malam-malam semua gelap nak lampu ada naik XADV ni, insyaAllah terang nampak jalan. Alright, so itulah dia lampu hasil daripada XADV